Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya pakai daun pisang ni kena dengan serai. Wangi sangat. Tengok kita tengok sahabat. Dah masak dah. Dah masak dah sahabat. Assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak masak ikan sekap pai sambal. Ini bahan-bahannya sahabat. 2 genggam cili kering, 2 batang serai, 2 ketul kunyit hidup, 3 biji buah pelaga, 5 ulas bawang putih sebesar ibu jari halia, sebesar ibu jari lengkuas, 2 biji bawang besar, sedikit air asam, garam dan gula kabung. Yang ini untuk buat air asam kerisik. Ini kerisik dan ini bahan-bahannya. Dalam ni ada tomato, ada cili api, ada limau kasturi, ada bawang besar dan belacan. Mula-mula kita panaskan kuali dan kita letaklah sedikit minyak. Kemudian masukkan 1 batang serai dulu. Serai yang kita diketuk tadi kan, kita masukkan dulu serainya. Okey, serainya pun dah okey. Sekarang Mak Tok masukkan cili kering yang Mak Tok blend tadi. Cili kering, buah pelaga, serai, lengkuas, halia, bawang yang di mesin tadi. Dan kita kacau lah. Yang ini untuk buat sambal pai ikan dulu ya. Nanti ikannya kita bakar, baru kita letak sambal ni. Sementara tu kita letakkan garam. Sekejap. Letakkan garam dan gula kabung. Kalau sahabat-sahabat nak letak perasa pun boleh, terpulanglah pada sahabat. Dan kita kacau, kita tunggulah sampai dia pecah minyak, sampai dia betul-betul masak. Dia belum masak lagi sebab kita kena masak perlahan-lahan. Biar dia betul-betul masak. Apinya tak boleh besar sangat, kena sedang-sedang saja apinya. Sementara nak tunggu sambal ni masak, Mak Tok nak pergi ambil daun pisang. Sebab nak pai ikan. Jom nak ikut Mak Tok ambil daun pisang. Jom sahabat ikut Mak Tok nak ambil daun pisang. Daun pisangnya. Sikit je, tak payah banyak-banyak. Okey, dah cukup. Nak basuh dulu. Jom nak pergi basuh dulu daun pisang ni. Alhamdulillah. Dah hampir-hampir nak masak, dah meletup dah tu. Ni Mak Tok nak letak air asam Jawa untuk menjedapkan dia, biar dia seimbang. Sedikit je air asam Jawa ni. Air asam Jawa. Yang kita kacau. Kita kena tunggu lagi ni sampai dia kering betul-betul. Baru boleh bakar ikan. Macam ni lah. Dah mendidih dah meletup-letup dah tu. Tak lama tak lagi bolehlah nak bagi kering betul-betul. Untuk bakar ikan dia kena kering. Baru dah sedap ni cara-cara Mak Tok masak. Gunilah cara Mak Tok ni. Sementara nak tunggu sambal masak, Mak Tok nak sediakan air asam. Potong bawang. Tomato. Ini ada sedikit kerisik. Mak Tok letak kerisik sikit nak buat air asam ni. Kemudian kita masukkan sekali dalam ni. Lepas tu kita kacau.
Kacau bagi dia sebati. Bagi risik tu sebati. Ini kalau nak ini asam orang Kedah ni. Dia nak makan dengan apa pun boleh ni sebab dia dah risik. Nak makan dengan ulam-ulam rebus pun boleh. Okay. Alhamdulillah. Dah pecah minyak dah elok dah sambalnya. Nak boleh angkat dah ni. Mak Tok nak angkat lah. Nak untuk ikan bakar. Kita angkat. Ikan ni Mak Tok dah bersih, dah cuci-cuci bersih-bersih. Sebelum tu kita letak dululah. Kita letak minyak dulu. Sikit je minyaknya, tak nak bagi dia melekat sangat. Kita letak minyak sikit. Kemudian baru kita letak daun pisang. Letak daun pisang yang Mak Tok ambil tadi tu, Mak Tok dah basuh bersih-bersih. Kemudian letak ikan. Letak ikan. Kemudian letak sambal. Ini sambal yang Mak Tok masak tadi tu. Kita letak sini lah. Lepas tu tinggal letakkan bagi rata-rata lah. Lepas tu kemudian terletak lagi daun pisang di atasnya. Macam tu. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita tutup. Kita biar bagi dia masak. Nanti lagi kita boleh terbalikkan. Dah 10 minit. Sahabat-sahabat. Sekarang Mak Tok nak buka. Nak terbalikkan ikan ni. Nak terbalikkan ikan ni. Dia kena balikkan lah sebab kalau tak terbalikkan dia tak masak. Dia masak sebelah ni. Kita kena nak bagi masak sama rata. Besar juga lah. Ini Mak Tok dah terbalikkan. Kemudian kita tunggulah 10 minit lagi. Lepas tu baru masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya. Pakai daun pisang ni kena dengan serai. Wangi sangat. Tengok. Kita tengok sahabat. Dah masak dah. Dah masak dah sahabat. Alhamdulillah. Dah siap ikan paih sambal bakar Mak Tok. Nanti kita tengok ya sahabat kejadiannya macam mana. Alhamdulillah. Kejadiannya sangat cantik. Berwangi je ikan ni. Ikan sekak bakar ni sebab pakai daun pisang kan dengan serainya tadi tu yang kita letak bahan-bahannya tu. Wangi sangat. Ni nak makan dengan sambal kerisik Mak Tok. Sambal kerisik Mak Tok. Jom sahabat, teman Mak Tok makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Jom sahabat, kita tengok, kita makan, kita tengok kejadiannya. Sebab ikan ni Mak Tok bakar, Mak Tok tak buang sisiknya, Mak Tok ambil isinya saja. Macam tu. Kemudian kita ambil air asamnya. Air asamnya kita letak kat sini. Air asam kerisik ni sedap sangat. Tambah lagi sikit. Okey, sahabat, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sangat ikannya. Sedap kena dengan sambal kerisik. Sedap sahabat. Sahabat boleh cuba resepi Mak Tok ni. Okey sahabat, sahabat boleh cuba ikan
Saya capai sambal Mak Tok dengan air asam krisik Mak Tok ni. Saya harap sahabat boleh cuba resepi Mak Tok. Puas hati. Sahabat, jumpa lagi di lain video. Sahabat jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Okay, bye-bye sahabat.